Ditanam berhampiran sempadan Malaysia-Thailand sebelum pihak lain menggali dan mengambilnya. Itu taktik terbaru sindiket penyeludupan senjata api yang berjaya dibongkar Angkatan Tentera Malaysia ATM di Jeli, Kelantan semalam. Lebih mengejutkan, buat pertama kali kubur senjata api ditemui. Ikuti laporan eksklusif wartawan Astro Awani. 29 November lalu, saya mengikut Ops Merpati 1 oleh 2 Regimen Ranger Diraja yang bertugas menjaga keselamatan sempadan Malaysia-Thailand di Jeli, Kelantan. Panglima 2 Brigade Brigadier Jeneral Datuk Muhammad Nizam Jaafar mendedahkan, berdasarkan risikan dan maklumat pihaknya mendapati terdapat satu longgokan tanah yang mencurigakan berhampiran sempadan negara jiran. Bertindak atas maklumat, seramai 18 anggota 2RRD diatur gerak ke lokasi kira-kira jam 3.05 petang Khamis. Terletak 8.3 km dari tempat kami berkumpul, perjalanan terpaksa meredah hutan kira-kira 3 km selepas menaiki kenderaan pacuan 4 roda. Lebih menyukarkan apabila keadaan hujan yang agak lebat menyelubungi kawasan pencarian. Namun ia tidak mematahkan semangat kami untuk melihat dengan lebih dekat membenarkan wujudnya kubur senjata. Tidak sampai setengah jam perjalanan, akhirnya satu longgokan tanah misteri ditemui di bawah jeti. Jarak kubur hanya kurang 100 meter dari sempadan Thailand yang dipisahkan anak Sungai Golok. Sebelum pencarian, jurutera dari 7 skuadron dibawa masuk bagi menjalankan imbasan logam jika ada bom di sekitar lokasi. Selesai imbasan, operasi galian dijalankan tidak sampai 15 minit. Satu bungkusan misteri ditemui ditanam kira-kira sedalam 2 meter. Bungkusan guni biru dibawa keluar oleh anggota. Sejurus selepas membukanya, ternyata ramalan tentera itu tepat sekali. 3 laras senapang jenis rifle AK-47 buatan Rusia bersama 3 kelopak ditemui. Ia menjadi kubur senjata api pertama berjaya dibongkar di sempadan negara. Pemeriksaan terhadap senjata berkenaan mendapati tertera huruf Rusia dan masih mempunyai minyak dipercayai baru ditanam oleh pihak tertentu. Pembongkaran ini menimbulkan persoalan. Benarkah penguatkuasaan kita rapuh di sempadan negara sehinggakan senjata api turut lolos atau ada perkara lain di sebaliknya? Perkara ini tidak boleh sama sekali dipandang mudah atau sebelah mata. Sewajarnya ia diberi penyelesaian segera dalam menjamin keselamatan negara.